yang menyakiti ia perempuan akan suaminya, melainkan menyumpahlah akan dia isteri oleh bidadari yang di dalam syurga. Apabila seorang isteri tidak taat kepada suami di dalam dunia ni, maka isteri suami tersebut yang di dalam syurga menyumpah dia. Sebab Nabi SAW sebut dalam hadis yang lain, tiap-tiap orang yang beriman laki-laki, dia ada isteri dia di dalam syurga, anak bidadari. Isteri kita ni isteri dunia. Isteri dunia ni kalau dalam syurga kat kiri jadi pemasuri. Pemasuri ni maknanya ketua para isteri. Hak lain bidadari itu, iaitulah isteri-isteri kita. Hak bohnya bini kita ni kalau masuk syurga. Kalau masuk balik sana balik awal. Ada yang orang beriman bila dia wafat, bila dia masuk syurga, Allah beri dia bidadari, dia tak ada lagi. Ada orang yang bila masih dalam dunia ni dia ada dah dengan amalan-amalan yang tertentu. Di antaranya amalan bangun malam, bertahajud, berzikir kepada Allah dalam keadaan takut kepada Allah. Allah beri seorang bidadari. Malam esok bangun pula boleh dua bidadari. Hak tu lah. Bila isteri kita lawan kita dalam dunia, isteri dalam surga tu kata, natang kata gitu. Kalau rasa tergantung tak berat, sebab dalam ni berat lagi. Qatala mana membunuh akan kamu oleh Allah. Mana mampu mudah buat nyanyi ke laki aku tu, jahat kamu, nyupah tu kan. Isteri kita dalam surga ni supah, bukan seorang berderu. Sebagaimana yang diceritakan daripada Muaz bin Jabal radhiyallahu anhu, sabda Nabi sallallahu, la tu'zi zawjaha bid dunya illa qalat zawjatuhu min huril ain. Pasal apa? Pasal khayal terlampau comel, dak jadi kerja belaka. Komputer habis, jengkreng habis. Tu baru comel. Qatalakillah, membunuh oleh Allah akan kamu, katanya isteri kita dalam surga. Yang mu buat nyanyi ngak ke laki aku, yang mu deraka ke dia, yang mu kata lebih kurang, yang mu dah taat perintah dia, bang tanah mu gigi, Allah Ta'ala seksa mu gigi, disumpah. Kita tak tahu cerita alam ghaib ni. Wahyu Nabi cerita, kita ikut lalu. Ulama dah boleh nak ijtihad ni, masalah ada isteri pula belebel dia di syurga. Kena ada wahyu. Ni hadis mari cerita, kita rayak. Maka sesungguhnya iaitu padamu dagang berjalan, hampirlah ia suami bercerai akan kamu, datang ia mendapatkan kami. Katanya anak bidadari lagi, mu ingat laki mu duduk lama ke mu? Habis lama 60 tahun 70 tahun matinya. Mari kepada kami, kerana dia orang beriman, duduk dengan bidadari. Kan roh orang beriman duduk di dalam syurga, selepas daripada menjawab segala soalan mungkar nakir di dalam alam barzah, disimpan di dalam temolok burung yang warna hijau di dalam surga, berterbangan di dalam surga. Jasad ada kubur lah depan tu lah bagus. Roh dalam surga tu. Orang beriman ada isteri dah. Yang paling sedikit sekali dia akan dapat 70 orang bidadari. Bidadari ni tak ada lelaki, puang. Puang. Umur sebaya, muka comel serema. Kita tengok muka yang pertama, Allah pagluli batin. Tengok yang kedua menyembang terus. Tengok yang ketiga teletang. Nak pasang terus, macam kena dadah 13 kilo. Terlampau comel. Tu lah. Dah 70 orang pada tengok muka dia selok. Sebab tu dalam hadis yang lain
ahli syurga akan diberi kekuatan kuasa kederat 70 ekor kuda. 70 horsepower. Bukan cc. 70 cc kapcai darat cetak tu postman. Anjing boleh potong dia. Darat tu 70 kuda. Sama kederat dengan Proton Wira. Oh gagah Tak. Kalau kederat learning 70 orang bidadari boleh? Minum air menerak Nak, bini kita seorang pun tak cakap nak layang. Nak. Tu cerita je. Jadi janganlah kau puang sombong sangat, tak baik. Suami kita kan tu, kalau dia tak reda kita mati masuk neraka. Kalau kita mati dia reda kita masuk surga. Dosa banyak pun kalau dia reda dia masuk surga kita. Nah, amal ibadat kita ni kalau kita deraka pada suami tak terima. Tak terima. Dah sejak gitu kalau tak taat ke suami, Tuhan tak terima amal. Bukan main sedap, tak sedap. Sedap kau ni dah sedap orang lelaki pun kalau tak tunai nafkah, tak beri makan minum kepada anak isteri, Tuhan tak terima semayang. Ada hadis belaka. Islam ni adil, tak zalim. Yang zalim ni manusia, hukum manusia baru zalim. Mana-mana orang perempuan dah taat suami, semayang tak terima. Siapa dia pegang tangan suami, minta maaf, minta apung, suami dia kata aku halal lah segala kesalahanmu. Saya sambung kan. Tak sama cakap besar dia gitu syarat ni. Suami itu kan tak tunai nafkah pandai bini saja. Peti tak beri, makan tak beri, minum tak beri, rumah rangga tak cara apa. Tidak akan diterima sembahyangnya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Seri tu. Nampak? Seri dah. Jangan main-main. Dan telah mengeluarkan oleh Tabarani, bermula perempuan itu tiada menunaikan ia akan Tabarani, bermula perempuan itu tiada menunaikan ia akan hukukillah. Hukukillah ni segala hak Allah, hingga mendatangkan ia akan hak suami sekalian. Dan jikalau menghendaki ia suami akan dia akan isteri, dan padahal di atas belakang pelapik uta, janganlah menegah ia suami akan diri perempuan. Sekali lagi hadis yang lebih kurang juga. Maknanya di antara menunaikan perintah Allah iaitulah taat kepada suami. Di antara maksud taat kepada suami, hendaklah menunaikan hajat suami. Lepas tu orang perempuan kita khabar sama dah. Bila suami telah bayar mas kahwin atau tak bayar lagi tapi tetap dah ria belanja selepas nikah, haram orang perempuan itu dia nak lari daripada suami bila suami nak dia. Suami mari kat dia lari tubik luar. Dia duduk luar, suami tubik luar, dia lari masuk dalam bilik. Hukumnya berdosa besar. Tak boleh lari. Kalau lari dia gurau tak apa, main-main dulu. Tu lain lagi gurau. Tok lelaki mari duduk sebelah dia tu gigi dapur. Tu gurau. Nak suruh tok lelaki kejar. Tu tak apa. Tok lelaki masuk dapur luar, dia masuk dalam bilik air. Tok lelaki ikut tiap bilik air tu pergi ruang tamu. Main kejar gitu dah dapat mamang. Tu kau bandar dia lah. Tu gurau. Tu nak suruh semangat.